kedua kepada Ustaz Aziz Dr. Siap serta kepada masyarakat barisan dia tuan Allah kepada Allah kita sama-sama dan mendapat proses kepolisian sekarang daripada Al-Qadir Ustaz akan diberi dan bersama kita kenal bagi dua insyaAllah sebagai belakang dan sampaikan amalan juga itu Allah Ta'ala berjanji akan insyaAllah semua masa sebagai Ustaz Rahman dan berdoa insyaAllah berdoa insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وعظام لأبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وجميع معلمينا وأساتذتنا جميع أنبياء الله الطيبين أولياء الله الصالحين المسلمين والمسلمات كل منا لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الذي وفق من أراد به خيرا يفقه في الدين من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, sama-sama kita mewafatkan kesyukuran dan Allah Azza wa Jalla yang beri kesempatan kepada kita serta mengurniakan taufik dan hidayahnya, maka dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala kita dapat sama-sama hadir ke masjid dan juga dapat kita sama-sama berada dalam taman-taman syurga Allah ketika di dunia ini majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan juga memberikan kepada kita tinggi-tinggi rahmat di sisinya insya-Allah. Bagaimana yang kita maklum bahawa tanpa taufik dan hidayah Allah Azza wa Jalla, maka sedikit pun tak mampu untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, ya, kita dapat sama-sama mudah-mudahan diberikan kita taufik sebagaimana yang diberi Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang Allah turunkan rahmat, yakni mereka yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyah syakur, wa qalilum min ibadiyah syakur, sedikit saja di kalangan hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi syukur ni sebagaimana yang kita maklum bukan sekadar lafaz, tapi syukur itu hendaklah dengan hati kita, dengan lisan kita dan juga dengan anggota badan kita. Ini bukti kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Contoh nikmat yang Allah kurniakan pada kita, solat. Ya, nikmat solat. Jadi kita yakin bahawa solat ini diperintahkan Allah dan kita melakukannya bersungguh-sungguh sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kita. Dan kita nyatakan dalam solat kita tahmid, sebagaimana dalam Al-Fatihah, pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Kita nyatakan kesyukuran kita kepada Allah
dan dengan anggota badan kita lakukan sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli. Ya, jadi itu tanda kita bersyukur dalam solat kita. Yang manakala dalam perkara-perkara lain kita dituntut juga untuk bersyukur kepada Allah setiap masa di mana saja kita berada, kerana nikmat Allah kurniakan pada kita non-stop, tak pernah berhenti nikmat sampai pada kita. Cuma kadang-kala, bukan kadang-kala, banyak kali kita ni rasa nikmat tak ada kat kita. Kan? Ini menyebabkan kita payah bersyukur kepada Allah. Sedangkan ya, dasar ataupun tapak untuk kita bersyukur tu, yang pertamanya kita tawaduk. Tawaduk kepada Allah. Maknanya tawaduk itu sebagaimana yang kita tahulah, sampai kita ke masjid ni bukan sebab kita ada kereta, sebab buat kita kaya, bukan sebab kita kuat nak. Tapi dengan izin Allah Azza wa Jalla, Allah kurniakan taufik dan hidayah, Allah pinjamkan segala keperluan seperti kuat, sihat dan sebagainya, kita sampai ke masjid. Lalu di masjid kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan kita melafazkan alhamdulillah, kita melafazkan puji-pujian terhadap Allah Azza wa Jalla, dan kita gunakan seluruh anggota kita untuk menjaga adab-adab di dalam masjid sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah. Jadi insya-Allah pada malam ini kita sambung lagi berkaitan dengan penenang jiwa kita. Jiwa kita yang sentiasa dalam keadaan gulana ataupun dalam keadaan tak tenteram, gelisah. Allah dah sediakan penawar-penawar, sama ada yang kita sedar ataupun kita tak perasan ataupun tak tahu. Bahawa setiap perkara yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita itu adalah penawar bagi jiwa kita dalam bentuk ibadah yang diwajibkan ataupun disunatkan, ataupun perkara-perkara yang menggembirakan kita, yang berlaku sekeliling kita, tuan-tuan, adalah penenang jiwa kita. Dan yang paling banyak penenang jiwa itu berbentuk perkara yang disyariatkan Allah Azza wa Jalla, yang mengingatkan kita kepada Allah secara tidak langsung. Kerana ramai di kalangan kita ni, manusia ni, kita rasakan bahawa yang kita dinyatakan, dikatakan ingat kepada Allah itu bila kita berzikir, bila kita buat sesuatu yang wajib, yang fardu. Sebab itu ramai yang tinggalkan yang sunat. Sebab kita rasakan bahawa cukup dah dengan yang fardu ingat pada Allah. Dengan setiap perkara yang disyariatkan kita oleh Allah Azza wa Jalla adalah untuk mengingatkan kita kepada Allah secara tak langsung. Bila kita lakukan segala kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, maka tergolonglah kita dalam golongan orang yang ingat kepada Allah, yang Allah perintahkan, fadhkuruni azkurkum washkuruli fala takfurun. Ingatlah kepada aku ingat kepada kamu, dan bersyukurlah kepada aku, washkuruli fala takfurun, janganlah kamu kufur. Jadi alhamdulillah, syukur subhanahu wa taala, sekali lagi kita dapat sama-sama untuk kita bincangkan pada malam ini tentang fadilat solat Jumaat. Orang perempuan dah tahulah batal wajib solat Jumaat. Orang lelaki ialah ambil tahu. Boleh tak? Tak boleh dah. Sebab orang lelaki ni kalau tak pergi sembahyang Jumaat, bodah. Siapa nak kena bodah tu? Siapa yang kena yang membodah tu? Yang perempuan lah. Tapi jangan bodah dengan tangan, bahaya. Bodah dengan lidah itu. Leten, ingat anda supaya bergogeh pergi sembahyang Jumaat, jangan lekoi lagi. Kerana sembahyang Jumaat ini satu kefarduan yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan daripada solat-solat jemaah yang lain. Allah Azza wa Jalla berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Apabila kamu diseru, dipanggil untuk salat pada hari Jumaat, maka hendaklah kamu pergi kepada mengingati Allah
dan tinggalkanlah berjual beli. Ya. Jadi dalam ayat ini menjelaskan kepada kita tentang nikmat, ada satu nikmat yang Allah bagi pada kita, tuan-tuan. Kan? Iaitu kita dapat berkumpul, berhimpun dalam bentuk yang diwajibkan oleh Allah bagi kaum lelaki. Nah, orang lelaki yang waras, orang lelaki yang cukup syarat, maka dia boleh ke tinggal sembahyang Jumaat? Tak boleh. Wajib dia pergi sembahyang Jumaat. Ku angkai badan itu boleh ke? Tak tahanlah angkai badan tak boleh. Ya. Kalau sekadar badan tu rasa panis sikit dia, angkai ya, tak pergi Jumaat. Ya, tak boleh, tak jatuh lagi hukum ya. Tak terlepas kita pada hukum wajib tersebut. Ramai di kalangan kita yang tak pergi sembahyang Jumaat, alasannya sebab apa? Sebab tak sihat. Tak sihat tu takat mana tak sihat? Ya? Takat mana tak sihat Ya khabar tak boleh lah duduk lama-lama tapi menodah dekat kedai kopi lama pula. Nah. Yang mana nak khabar tak boleh duduk lama-lama? Alasannya dia kata sebab koncing tak tus, koncingnya tak laweh. Tak terlepas lagi tanggungjawab kewajipan tu sebab dah diajar dan bagi kepada kita oleh Rasulullah bagaimana nak mendirikan solat apabila dalam keadaan kita sakit sesak baul ataupun koncing tak tus ni. Jangan ambil mudah tuan-tuan sebab sembahyang Jumaat ni wajib. Bukan boleh pilih, boleh wakil. Dalam rumah tu ada 4 orang lelaki, seorang dia pergi minggu ni. Yang tinggal lagi tinggal kat rumah. Tak boleh. Abah dah pergi minggu depan dah, ni kau lah pergi. Dia kebahagiaan anak kan. Sebab dia fardu ain kepada setiap lelaki yang waras. Lelaki yang sihat tubuh badan dia. Lelaki Muslim yang cukup syarat dia tak boleh tinggalkan sembahyang Jumaat. Sebab ini salah satu kefarduan yang dalam Allah kurniakan kepada kita seminggu sekali ya. Alhamdulillah Allah bagi seminggu sekali. Allah tetapkan pula 3 kali seminggu. Tapi Allah itu Maha mengetahui, Maha kaya. Dia bagi kita sekali seminggu tu pun kalau kita fahami, ikuti betul-betul, buat betul-betul, insya-Allah kita dapat rahmat yang sangat besar. Idza nudiya lis-salati bi yaumil Jumaah, apabila disuruh kamu untuk solat pada hari Jumaat. Mana dia bila azan dilaungkan. Jadi di antara sebab kenapa 2 kali azan yang berlaku pada zaman Sayyidina Umar untuk memanggil manusia supaya doreh pergi sembahyang Jumaat. Kita pun dah 2 kali azan pun masih lambat lagi pergi sembahyang Jumaat. Apa masalah itu? Cuba kita renung balik, fikir balik. Kadang-kadang tuan-tuan ada tompek yang terpaksa azan dah. Tunggu pula dulu, tunggu apa? Tunggu tak cukup pula 40 orang. Pasal apa? Sebab lambat datang. Kenapa lambat datang? Sebab mereka rasakan tak perlu pergi doreh-doreh ke masjid ni. Fas'au, dia katakan fas'au ila zikrillah. Allah mengatakan dalam Al-Quran tu hendaklah, kalau katakan tu fas'au tu dimulakan dengan fa. Maksud dia kita dituntut melakukan tu dengan segera, bersungguh-sungguh. Contohlah dalam hadis Nabi SAW, Nabi nyatakan pada kita, innama ju'ilal imam liyu'tamu bih. Sungguh dijadikan imam itu untuk diikuti kan. Idza kabbara fakabbiru. Apabila imam itu takbir, maka takbirlah. Maksud di situ diterangkan pada kita di segi hukum dituntut kita bersegera
Idza kabbara al-imam fakabbiru. Kalau Nabi kata idza kabbara al-imam kabbiru, ya, boleh kita lagi tangguh-tangguh, tuan-tuan. Ya. Bolehlah macam besok kita buat tu kan, Allahu akbar, imam tu barulah kita auzubillahi minasyaitonir rajim, usolli fardhan maghrib idza faragha. Imam dah baca Fatihah baru Allahu akbar. Tak betul. Sebab hadis tu kata fakabbiru. Diperintahkan pada kita bersegera. Tu maksud habis je takbir imam tu kita takbir sebagai makmum. Bukan ketika itu nak baca bismillah, ketika itu nak baca ta'awuz, ketika itu nak baca apa nama istighfar, tak ada dah. Dihukumkan makruh dah ketika itu baca bismillah. Makruh dah hukumnya untuk kita baca auzubillah. Makruh dah kita untuk istighfar. Makruh buat ni ada pahala tak? Kalau benda makruh kita buat ada pahala tak? Tak tahu. Ada tak ada? Ha? Benda makruh kita buat ada pahala tak? Tak ada pahala. Jadi Nabi kata fakabbiru, maksud itu bersegera, tanpa ada songgang antara takbir imam dengan takbir makmum. Allahu akbar, habis bar imam kata Allahu akbar kita pula. Itu yang dituntut. Itu yang Nabi ajar. Ya, bila macam nak ta'awuz, ketika bila panggil qomat, habis je qomat dia ataupun qomat solat kita bangun, pergi ke saf sambil kita menunggu tu, imam pun suruh kita dudukkan saf, ketika itu kita istighfar, ketika itu kita ta'awuz, ketika itu kita lafazkan niat kita. Bila imam dah ada kiblat dia, ya, kita pun dah standby untuk sambut takbir imam. Allahu akbar, Allahu akbar. Sebab Nabi kata idza kabbara imam fakabbiru. Ya, tak ditangguh dah. Begitu juga dalam ayat ni fas'au ila zikrillah. Mana boleh tak tangguh? Jual beli pun dilarang ketika itu. Ya, apatah lagi kita nak baring-baring, ya, nak ambil rokok sebatang dua dulu. Fas'au ila zikrillah. Nah, Allah perintahkan itu bukan sesaja, tak. Ada hikmah, ada, ya, perkara yang tersembunyi di sebalik bersegera kita pergi menunaikan solat, pergi ke masjid. Tahu dah lepas azan ni kan ada lagi masa, lepas kan ada khutbah, lepas khutbah kan baru sembahyang, pelam-pelam pun tak apa. Kan? Tu nak ngubah jahil ko, saya pun tak pernah tahu nak ngubah macam mana. Nah, kalau ada demikian pemikiran kita, orang itu bukan sekadar jahil, bahkan dia sombong, bahkan dia takabbur, bahkan dia seorang yang, ya, engkar kepada Allah. Sebab yang memerintahkan fas'au ila zikrillah itu Allah. Ya, Allah yang memerintahkan supaya katakan, ya, maka hendaklah kamu pergi mengingati Allah malam Jumaat. Pergi masuk dalam masjid. Bukannya kita, ya, berlepak-lepak le apa, berbual-bual sama sembang le, tak. Habis dah masa tu. Bila azan saja yang masuk waktu tu, makna dia, ya, sebaik-baiknya kita dah berada dalam masjid. Wazarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Allah katakan dalam ayat diperintahkan pada kita dilarang dah jual beli. Dalam fiqh, dalam kitab fiqh menyebutkan bahawa dikeluarkan hukum, takhrij hukum, ya. Dikeluarkan hukum berkaitan dengan meninggalkan jual beli ataupun berjual beli ketika azan telah dilaungkan pada hari Jumaat. Ya. Adakah lelaki sama lelaki yang haram ataupun perempuan dengan lelaki juga haram? Maksudnya perempuan tak wajib main Jumaat kan? Tapi boleh tak sembahyang Jumaat? Boleh. Cuma tak
tak wajib. Kok datang deh, kata kalau kita singgah mana-mana hari Jumaat, suami atau anak nak sembahyang Jumaat, kita pun ada. Janganlah nonggok dalam kereta. Kan, keluarlah pergi ambil wuduk sembahyang. Tak ada tempat disediakan tu, kita cari tempat yang sesuai dengan kita sembahyang. Melainkan sekiranya mendatangkan fitnah. Ya, mendatangkan mana dia bercampur aduk lah kita dengan lelaki masa tu, kan? Kayak ramai orang tak tempat, maka afdal kita berada dalam kereta. Selesai sembahyang orang kerang, baru kita pergi sembahyang zuhur. Tapi sekiranya ada tempat ruang untuk kita solat, tidak mendatangkan fitnah, maka sembahyanglah Jumaat. Berimamkan imam solat Jumaat tersebut bagi perempuan. Jadi orang perempuan tidak diwajibkan solat Jumaat, cuma orang lelaki saja diwajibkan solat Jumaat. Maka dalam tuntutan meninggalkan jual beli ini tertakluk kepada orang lelaki, sama ada dia penjual ataupun pembeli. Kalau kita lah orang perempuan berniaga, ya, tapi yang sahih pula dia berniaga depan masjid, jual kerupuk, jual air, sebab dia tahu time tu orang ramai atas masjid. Itu pula tak betul. Sebab dia tahu dah ketika boleh berniaga, bukan tak boleh, tapi tengok waktu. Lagi 2 minit nak azan, tutup. Sebab ya, jangan kita tergolong dalam golongan yang sama-sama melanggar larangan Allah. Karena dalam bab ini dihukumkan tak boleh ni, orang kata haram. Untuk kita melakukan jual beli setelah azan dilaungkan. Ya. Walaupun orang yang berjual itu perempuan dan yang membelinya lelaki, sedangkan lelaki itu lelaki Islam yang cukup syarat untuk solat Jumaat, maka dia kono pergi sembahyang Jumaat walaupun belum khutbah lagi. Tompek lagi belum khutbah lagi dah, tompek lagi nak minum cendol semangkuk. Tak boleh. Kita kena faham yang tu. Yang kita ambil remeh, jangan ambil kebiasaan, tuan-tuan. Kita terbiasa. Nampak ramai berniaga tu sebab yang kita ni tak ikut apa yang disarankan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka haram hukum dia menyibukkan diri dengan segala urusan dunia sehingga meninggalkan solat Jumaat. Kalau tinggal main Jumaat tu memang tentulah haram lah. Maknanya dia perkara yang melengahkan itu pun dihukumkan haram sekiranya tiada keperluan. Nah, lengah kita pergi sembahyang sebab nolong orang, ya, lambik pergi tompek sembahyang, tapi mana lambik kita sebab apa? Sebab ya, nolong orang aksiden contohnya. Maka yang tu diharuskan, tuan-tuan. Kalau tak ada orang nolong, kita panggil ambulan, mana kita lambik sikit kita sampai tu, ya, orang dah sedang khutbah katakan gitu. Tak apa lagi. Ini lambik sebab sengaja untuk kita rehat-rehatkan diri, ya, untuk kita jual beli dan sebagainya. Rasulullah SAW bersabda, telah diwajibkan atas kamu solat Jumaat di hariku ini dan di tempatku ini. Dan beliau bersabda, siapa meninggalkan solat Jumaat 3 kali tanpa uzur, maka Allah telah mengecap hatinya ataupun telah mempatri atau dalam apa yang kata tabaa qulubuhum, mana dia dikunci hati mereka untuk menerima kebenaran. Yang jadi masalah kat kita ni, ya, ialah kita meringan-ringankan tentang kehadiran kita ke solat Jumaat, ke masjid untuk solat Jumaat. Ya, ramai di kalangan kita demikian. Sebab itu kita lambik ke masjid. Orang dulu-dulu, tuan-tuan, dia ilmu tak tinggi, tak ada belajar sampai universiti noh. Tapi kalau dia hari tu motong, kan kemungkinan dia motong setengah daripada kebun dia. Sebab apa? Dia nak balik, nak prepare pergi sembahyang Jumaat. Boleh dia buat macam tu. Rezeki dia Allah bagi, motong dia.
Tapi dia ingat kepada Allah. Hari Jumaat dia, maka dia tak habis motong. Dia motong sekorek je. Lepas tu kan, dia balik siap-siap pergi sembahyang Jumaat. Ada seorang dulu saya kenal dia, hari tu dia cuti. Tak pergi dia motong lah. Pasal apa? Memuliakan hari Jumaat. Kenapa muliakan hari Jumaat? Sebab Allah memuliakan hari Jumaat. Kelebihan yang ada. Tapi ya, zaman sekarang ni terbalik. Kita nak lamik lagi pergi sembahyang Jumaat. Nak lamik lagi. Kalau boleh kan kita datang tu betul-betul imam nak qomat, bila nak qomat, lepas tu habis sembahyang tarawih ngambur keluar. Tarawih keluar yang tak sampai nak berjemaah. Ya, ini yang membimbangkan kita. Seorang bertanya kepada Ibn Abbas tentang lelaki yang mati tak pernah menghadiri solat Jumaat walaupun jemaah. Dia berkata neraka untuknya. Yang tak pernah sembahyang Jumaat, maka ya dia oleh Ibn Abbas neraka untuknya, untuk orang yang tak pernah hadir sembahyang Jumaat. Dan suatu hadis dinyatakan bahawa ahli kitab telah diberi hari Jumaat, namun mereka bersih saja pada hari itu, maka mereka meninggalkannya. Allah menunjukkan kami kepadanya dan mengakhirkannya untuk umat ini serta menjadikannya sebagai hari raya mereka lah. Manusia yang paling hak mendahulunya, sedangkan ahli kitab itu hanya mengikut mereka sahaja. Ya, maknanya Allah Subhanahu wa taala dah bagi dah kepada ahli kitab umat terdahulu tentang hari Jumaat, tapi mereka tak nak. Ya, jadi orang Nasrani dia membesarkan hari Ahad. Orang Yahudi dia membesarkan hari Sabtu. Ya. Kita ni alhamdulillah Allah bagi kita hari Jumaat. Dia nak dibagi daripada orang dulu, tapi dia tak nak. Dia nak hari lain. Kita pula tukar pula kan, nak pula. Tapi bukan Malaysia lah, ada satu negara mana yang sebelum ni dia minta supaya ditukar sembahyang Jumaat ni pada hari Sabtu. Pasal apa? Dia kata untuk memudahkan urusan-urusan dan sebagainya. Ya, dia ingat yang suruh sembahyang hari Jumaat tu manusia kan. Sedangkan yang memerintahkan kita sembahyang hari Jumaat itu adalah Allah. Ya. Kita dituntut pada hari Jumaat, tuan-tuan. Dan hari Jumaat ini pula kejap dia masuk waktu zuhur sehinggalah selesai solat. Itu ya. Lebih kurang setengah jam. Khutbah tu lama lah. Kan? Ataupun khatib tu baca lahan dia. Tak, setengah jam. Setengah jam tu tak boleh buat apa-apa. Maksudnya tak dibenarkan jual beli, tak benarkan kita buat perkara, tumpukan kepada solat gitu. Setengah jam ya. Dengar khutbah. Kok tidur tu dikejutkan. Ya? Setengah jam ya. Kalau orang Yahudi Bani Israel, ya? Satu hari. Sabtu tu dia tak dibenarkan buat kerja. Kena tumpukan pada ibadah. Kita alhamdulillah sekejap pula bagi, tapi payah juga nak buat. Siapa paling borik ke? Siapa paling apa lagi? Orang Bani Israel mungkin dia langgar kan? Buat borik kan? Satu hari tak boleh buat kerja. Satu hari tak boleh nangkap ikan, satu hari tak boleh pergi pergi kerja untuk dunia dia. Satu hari tu disuruh untuk beribadah. Ya, kita yang Allah bagi keringanan setengah jam lebih kurang pun tak dapat nak buat. Mana kita lagi teruklah pada Bani Israel. Kalau kita tak mampu setengah jam itu, ya, bagi masa kita sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah. Dalam hadis yang dikatakan oleh Nabi, dalam hadis yang oleh Anas daripada Nabi SAW, beliau bersabda, Jibril datang kepadaku, di tangannya membawa kaca putih dan katanya, inilah solat Jumaat yang telah diwajibkan oleh Tuhanmu agar menjadi hari raya bagi kamu dan segenap umatmu sepeninggalanmu.
Aku bertanya, Rasulullah bertanya, apakah yang ada untuk kami di situ? Dia menjawab, Jibril menjawab, untuk kamu ada masa di mana jika orang memanjatkan doa memohon suatu kebaikan, jika telah diberikan untuknya maka dia akan memberikannya. Jika tidak diberikannya maka Allah akan menyimpan saja untuknya. Atau bila dia mohon perlindungan dari keburukan yang telah tertulis untuknya, maka Allah akan melindunginya dari yang lebih besar daripada itu. Itulah sayyidul ayyam bagi kita, dan kita akan memohon kepadanya di akhirat nanti hari tambahan. Aku berkata, dan kalau dia berfirman, sungguhnya Tuhanmu telah menjadikan di syurga telaga yang lebih wangi daripada misk putih, daripada kasturi putih, maka pada Jumaat Allah Subhanahu wa taala turun dari Illiyin di atas kursinya, menampakkan kepada mereka sehingga mereka boleh memandang kepada wajahnya yang mulia. Okey, jadi didatangkan pada kita hari Jumaat, digambarkan pada tangan Jibril alaihissalam seperti kaca putih bersih, tuan-tuan. Ya, Nabi tanya apa yang ada pada hari Jumaat, apa ada pada hari Jumaat yang Allah bagi pada kita. Nabi tanya apa yang ada untuk kami di situ, maka Jibril jawab, untuk kamu ada masa di mana jika orang memanjatkan doa memohon sesuatu kebaikan, jika telah diberikan untuknya maka dia akan memberikannya. Jika tidak diberikan untuknya maka Allah akan menyimpan saja untuknya. Ada satu masa yang kita berdoa kepada Allah, pada waktu tersebut Allah kabulkan. Bainal khutbatain, kan, di antara dua khutbah. Waktu mustajab untuk kita berdoa ada pada hari Jumaat. Ada tak pada hari Rabu? Tak ada. Ada tak pada Senin? Tak ada. Kecuali lah kalau raya jatuh hari Senin, raya jatuh hari Rabu, antara dua khutbah ada khutbah. Itu pun kok baca khutbah kok macam tahun 2020 mungkin, kan? Bayang raya kat rumah masing-masingnya. Ada tak khutbah? Ramai yang tak baca khutbah. Tak bayang raya pun ramai, kan? Sebab tak tahu nak buat. Tak pernah jadi imam tu dia. Bayang raya, nak nampak raya pakai baju raya lah. Mayang tak ada, khutbah tak ada. Jika tak ada khutbah tu maka tak adalah waktu mustajab untuk kita berdoa. Nak nunggu lah jiran sebelah tak dengar pula dia baca khutbah, penonton je, kan? Jadi ada waktu yang mustajab, kata Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Ya. Rasulullah SAW juga mengatakan hari terbaik di mana matahari terbit, di situlah hari Jumaat. Pada hari itulah Adam diciptakan, pada itu pula dia meninggal, dan pada hari itu jugalah hari kiamat. Ya, di sisi Allah merupakan hari tambahan, sebagaimana para malaikat menyebutnya, dan itulah hari di mana ahli syurga memandang kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis juga menyatakan sungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala pada setiap hari Jumaat ada 100 orang yang dimerdekakan dari seksa neraka. Makna dia untuk kita faham, untuk kita tahu bahawa hari Jumaat ini Nabi katakan Allah muliakan dengan menciptakan, ya, Nabi Adam alaihissalam. Dan hari Jumaat juga dimatikan Nabi Adam, dan hari Jumaat juga akan berlakunya kiamat. Namun kita tak tahulah Jumaat bila. Jumaat akan datang ni, kau Jumaat lepas tak ada dah, kan? Sebab kita dah ada kat dunia ni. Kalau Jumaat lepas kiamat tak ada dah kita kat dunia ni dah. Jadi ada ke Jumaat depan ni? Ya. Kita jawab pula tu, belum ni dah. Belum Dajjal datang ni, ya. Nak nunggulah Dajjal baru kita nak beribadah kepada Allah. Na'udzubillah. Nabi larang kita tunggu Dajjal, tuan-tuan. Bahkan Nabi pesan pada kita, mohonlah kepada Allah supaya kamu dan juga keturunanmu, Nabi kata supaya kamu dan keturunanmu tidak bertemu Dajjal.
Makna di situ mafhum mukhalafah mau sebalik kan, janganlah kita minta panjang umur sampai jumpa dajjal. Kita minta Allah matikan kita dan juga keturunan kita, anak cucu kita, supaya tak jumpa dengan dajjal. Sebab dajjal ni hebat dari segi fitnah dia. Ramai yang kufur kepada Allah, ya, dan beriman kepada dajjal. Ya, jadi hari kiamat Jumaat tak tahu bila. Dan hari Jumaat dinyatakan Nabi SAW, ya, di akhirat nanti kita dapat melihat Allah Azza wa Jalla. Bagaimana melihat Allah? Nabi sebut sebagaimana kita melihat bulan. Maknanya semua orang akan nampak. Ya, semua orang akan nampak sebagaimana kita nampak bulan tu. Bulan yang sama juga orang di Mekah nampak. Bulan yang sama juga orang di, ya, Mexico, di Brazil nampak. Tak ada bulan lain sebab bumi ni ada satu bulan, kan? Memiliki satu bulan. Yang dua boleh bulan tu apa? Mushtari ke? Saya pun lupa dah. Dah lama nak tinggalkan ilmu alam kan. Tak selesai mushtari yang memiliki dua boleh biji bulan, kan? Jadi kita di bumi ni kita nampak bulan yang sama. Mana saja kita duduk, kan, nampak bulan yang sama. Itulah ibarat dia kita melihat Allah. Dia kata Allah yang Maha Esa, bukan Tuhan yang lain. Yang kita nampak. Dan pada hari Jumaat juga dimerdekakan, ya, suatu orang daripada seksa neraka. Jadi mintalah mati pada hari Jumaat. Karena kelebihan kita mati hari Jumaat ini ialah insya-Allah terlepas daripada azab kubur, ya, terlepas daripada azab kubur. Jadi mintalah kita mati, Allah matikan kita pada hari Jumaat. Ya, takut pula nak minta mati ya. Padahal mati itu pasti. Nak minta mati pada hari Jumaat pun takut. Sebab fikir Jumaat banyak kali. Seminggu 27 hari, dalam setiap seminggu sekali Jumaat, takut pula kita. Minta hari Jumaat pun Jumaat okey nak ulang tarik, takut pula. Tak berani pula nak minta pada hari Jumaat. Nak minta panjang umurnya. Kan? Sedangkan kalau kita tahu kelebihan meninggal pada hari Jumaat itu, maka kita akan minta pada Allah Subhanahu wa taala dimatikan kita pada hari Jumaat. Ka'ab mengatakan bahawa sungguhnya Allah Azza wa Jalla yang melebihkan ataupun mengutamakan Makkah dari negeri-negeri lain, mengutamakan Ramadan daripada bulan-bulan lain, dan mengutamakan melebihkan Jumaat pada hari-hari lain, dan, ya, mengutamakan Lailatul Qadar daripada malam-malam yang lain. Ya, mana dia dalam bulan, ya, dalam bulan-bulan 2 boleh bulan ni, maka Allah lebihkan bulan Ramadan. Di dalamnya penuh dengan rahmat Allah. Bermula masuk Ramadan sampai berakhir Ramadan, tuan-tuan. Ya. Penuh dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Sehingga kan Nabi kata ditutup pintu-pintu neraka, dibuka pintu-pintu syurga. Ulama menyatakan bahawa yang ditutup itu, ada kata mengatakan tutup sebenar-benarnya. Ada mengatakan bahawa ditakwil, ditutup seolah-olah bahawa tak adanya orang nak buat maksiat sebab banyaknya rahmat Allah Azza wa Jalla bila azan.
La haula wala Allah. Ya, baik. Jadi solat Jumaat, ya, kelebihan Jumaat Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, Allah lebihkan daripada hari-hari yang lain. Lebih dari segi ganjaran pahalanya insya-Allah. Dituntut kita memperbanyakkan ibadah bermula pada malam Jumaat, khamis malam Jumaat tu sehinggalah masuk waktu maghrib, ya, hari untuk malam Sabtu tu pula. Dituntut untuk kita memperbanyakkan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi jangan salah faham. Hari tu lah buat, hari lain tak buat. Itu salah pemahaman kita. Baca Quran, baca Yasin malam Jumaat ya. Hari lain tak baca Quran. Itu yang salah ya. Itu betul-betul bid'ah dia tu. Ya, buat malam Jumaat dia baca Yasin. Kita pegang Quran, kita tengok Quran. Hari lain tak baca sebab apa? Kelebihan yang ada pada hari Jumaat. Tapi hari lain tu, tuan-tuan, kalaulah kita dari segi logik akal kan? Dari segi logik akal lah. Kita kerja satu hari, katakan kita hari Ahad tak? Hari Ahad kita kerja, bayar double. Kita kena bayar double. Hari besok kita kerja bayar besok lah. Nah, mana dia kalau hari Ahad kita kerja kita dapat 100. Sehari RM50. Jadi Ahad kerja dapat 100. Hari lain pada Ahad dapat RM50. Jadi keseluruhannya kita dapat berapa? Hampir lah
Sampai hati dah kan? Untung tak? Untung. Tapi kalau kita punya pemikiran, kerja Ahad lah, double yang lain kerja dah. Berapa dapat? Tak? Dapat 100 je lah. 100 bagi 8, maknanya kita dapat satu hari berapa puluh ringgit? Lebih kurang dalam 12 ringgit setengah. Ya, betul tak? Lebih kurang lah. Saya matematik pun tak lancar lah dong. Yang lebih kurang 12 ringgit setengah sehari. Tapi kalau kita bekerja, lepas tu hari Ahad tu kita kerja juga lagi, maka kita dapat yang lebih kurang 55 ringgit lebih kurang tak sampai. 54 ringgit 50 sen lebih kurang. Satu hari. Itu dalam bentuk material yang boleh kita nampak. Ini Allah nak bagi dalam bentuk rahmat. Yang kita tak tahu apa benda. Tapi rahmat lah. Rahmat ni benda yang baik. Tak ada benda buruk lah. Bila masuknya hari Jumaat, kalau hari lain kita baca Quran, katakanlah 2 muka surat pagi 1 muka surat, malam 1 muka surat contoh. Tapi oleh kerana hari tu Jumaat, kita tambah lagi dengan 2 muka surat, dan tambah pula dengan Yasin. Lepas tu lagi kita baca pula surah Kahfi. Walaupun baca 10 awal 10 akhir kan, tak baca satu surah pun tak apa lah. Ni pada tak baca dapat lebih lagi kan rahmat pada hari Jumaat. Ni malangnya kita pula hari Jumaat ni kita tak bersungguh-sungguh. Kita hari Jumaat ni kita tahu sembahyang sujud sejadah Siapa sembahyang sujud sejadah tak sah. Siapa sembahyang sujud sejadah tidak sah. Kalau dia niat sembahyang sujud sejadah tak sah sembahyangnya. Kalau niat sembahyang subuh. Saja sembahyang sujud sejadah 2 rakaat ikut imam, tak sah sembahyang dia. Mana ada sembahyang sujud sejadah? Kan sembahyang subuh yang ada dalam sembahyang subuh tu sujud saja, sujud tilawah sejadah. Jangan niat sembahyang sujud sejadah, tak ada. Biar alhamdulillah lah walaupun dia sebut hari ni sembahyang sujud sejadah. Saya tahu makcik kemarin kan rajin betul dia. Bis mayit datang tuan, dia rumah jauh. Mana ada motor dan terkedek-kedek dalam kaki. Masa tu pula bayar tu belum ada pula yang sembahyang sujud sejadah ni. Dia tahu arwah abah sini memang hari Jumaat biasa sejadah kat rumah Dia datang pada rumah dia, datang ke rumah dia. Ku jalan kaki tu lebih kurang lah 20 ke 30 minit jalan kaki. Tapi dia datang berkolap tu. Buat celait nak datang sembahyang sujud sejadah. Nak numpang abah kau sembahyang sujud sejadah, saya tak sembahyang betul dah. Budak lagi. Nak nampang abah kau sembahyang sujud sejadah. Boleh saya fikir aku sembahyang sujud sejadah. Kan rupa-rupa sembahyang subuh hari Jumaat yang ada sujud sejadah, sujud tilawah dalam dia. Tak ada pada hari lain. Kan? Tak ada pada hari lain dalam mazhab kita Syafi'i, kan? Nak bersujud sejadah ni tak ada pada sembahyang lain hanya subuh berdasarkan perbuatan Rasulullah subuh pada hari Jumaat sahaja. Tapi kalau mazhab lain katakan boleh kita sembahyang sampai ayat sujud kita sujud. Okey. Jadi apa pono-mono pula sembahyang Jumaat dengan ketenangan jiwa? Apa pono-mono? Apa kaitan sembahyang Jumaat dengan ketenangan jiwa? Dah disebut tadi dah pada awal-awal. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Sebab dituntut secara khusus untuk kita ingat kepada Allah melalui solat yang diwajibkan berjemaah pada hari Jumaat. Maksud di situlah kita dapat tahu bahawa esok hari Jumaat kita dah standby. Kita dah tahu dah
Contohlah ambil mudah dia, kita dah tuan-tuan ya, dengan hari Jumaat ni kelebihan yang Allah bagi pada kita, hari Jumaat kita dah plan lah kita nak sembahyang mana, betul tak? Contoh kalau kita nak pergi jalan pun, hari ni Jumaat, sekarang apa kalau nak apa tak nak sembahyang Jumaat sekarang, kena keluar sebelum subuh. Kan sebelum masuk waktu subuh kena musafir lah. Baru tak wajib kita Jumaat. Mana kita dah ada plan lah. Kan? Ataupun kita nak keluar lepas Jumaat, lepas subuh kita keluar. Satu kita fikirkan nak makan kat mana ni, putih canai mana kita nak singgah. Nak. Tapi alhamdulillah kita pun lintih dalam hati kita kan kita nak berhenti ke mana Jumaat kan ni. Ya? Mana dia Allah wajibkan kita secara tak langsung mendidik kita supaya mengatur jadual kita pada hari itu untuk Jumaat tu. Secara tak langsung kita ingat kepada Allah awal lagi. Bila ingat kepada Allah ini, ya, tergolong ingat Allah itu tergolong dalam perkara yang menenangkan jiwa kita. Jadi secara tak langsung kita dah tenang hati. Okey, tahu dah. Kita berjalan sekian masa, ya, lebih kurang 2 jam. Kita bertolak pukul 10. Ya, jalan 2 jam sekarang pukul 2 boleh. Senia daripada rumah kita 2 jam sampai ke Lumpur. Contohlah kan. Jadi kita dah plan dah, tahu dah mana kita nak singgah. Nampak tak bagaimana Allah mendidik kita, tuan-tuan? Sebenarnya daripada Jumaat itulah patut dibawa kepada hari-hari yang lain. Pada untuk waktu Jumaat itulah dibawa pada waktu-waktu yang lain, perkara yang sama. Kita dah ada pelancangan kita nak sembahyang kat mana. Kan? Pukul berapa kita nak berhenti sembahyang. Dah ada perancangan sebab Allah dah ajar kita melalui solat Jumaat. Lainlah kalau kita ni memang jenis sembahyang tu macam mana nak ubah? Tak ada dalam kamus kita ni. Kan? Jadi tak kisah kita dah. Kadang-kadang orang dah bukan masjid dah, kita 10 kili lagi naik motor, lah pendek lah tu. Kan? Tak siap nak pergi masjid ni. Sedangkan orang dah ke masjid dah ni. Mana kalau dalam jiwa kita tak adanya Allah. Dan sembahyang Jumaat dan solat Jumaat juga yang memberikan kepada kita beberapa kelebihan. Satu, memperkukuhkan perpaduan. Diperintahkan kita supaya datang semua lelaki yang sihat walafiat, yang mukallaf, datang sembahyang Jumaat. Tak ada seorang pun terkecuali, kecuali yang memang dicualikan. Contohnya dia orang yang lumpuh, tak mampu berjalan, tak ada orang yang bawa dia, contoh kan, maka dia dikecualikan lah. Ataupun orang yang terlantar di hospital, tak boleh dia pergi sembahyang Jumaat, maka dia dikecualikan. Orang yang ketika itu dia gila, masuk Jumaat dia gila dah, masuk Jumaat dia gila, contoh. Ya, maka dia terkecuali lah sebab dia gila. Tapi kalau apa nama waras, ya, tapi tambahan Jumaat itu betul-betul gila. Ya? Itu yang sebenar-benar gila kan, sebab melawan kehendak Allah. Jadi dengan perpaduan, dengan sembahyang Jumaat itu secara tak langsung mengeratkan perpaduan kita. Walaupun seminggu sekali. Kalau kita fahamlah hakikat sembahyang Jumaat tu. Dan datang tu bukan sekadar untuk berbuka. Datang tu untuk kita sama-sama cari keredaan Allah. Kemungkinan Allah Subhanahu Wa Taala akan turunkan pertolongan pada kita ni tuan-tuan melalui bersatu hatinya kita dalam mentaati Allah. Contohlah kalau bawa kita di Gaza, ya. Bantuan-bantuan kita cuba hantar tak dapat juga. Tapi di situ ya kita dah diarahkan untuk sembahyang sembahyang hajat. Ya. Diarahkan kita sembahyang hajat Negeri Sembilan, Kuala Lumpur, Kelantan, Kedah, Johor, semua keluar arahan lakukan sembahyang hajat untuk saudara mara kita di Palestin dan mereka yang menghantar bantuan. Ya.
Jadi kalau kita lihat daripada situ, ramailah yang buat semayang hajat kan, bersatu hati kita. Di kemungkinan Allah nak bantah pertolongan ni, ya, bukan bersatu kita pergi-perang. Sebab kita tak mampu nak bersatu kita pergi-perang. Banyak halangan kita. Nah, semua nak pergi-perang. Kapal terbang pun tak pernah bawa. Nah, jadi bersatu kita itu, ya, dalam memohon pertolongan Allah. Janganlah pula boleh diumumkan lepas semayang Jumaat ni sekarang kita ada apa buat semayang hajat, mohon bantuan untuk saudara-saudara kita di Gaza, Palestin dan mereka yang dalam perjalanan hantar bantuan supaya matlamat sampai dan sebagainya. Bila dengar macam tu, tak payah malih dan dah kan dah malih dah. Tak bersatulah hati kita. Ya? Jadi Allah nak kita bersatu ke situ, kemungkinan dengan bersatu kita semayang hajat, mudah-mudahan Allah turunkan, ya, bantuan sebesar-besar bantuan. Boleh mengalahkan perpaduan persatuan kufar yang bersungguh-sungguh pula untuk menghancurkan Islam. Ya? Dengan kita sembahyang Jumaat itulah kita dapat mencapai perpaduan insya-Allah. Di samping kita dengan nasihat, dibentahkan kita bertakwa kepada Allah seminggu sekali. Mudah-mudahan dengan seminggu sekali itu Allah jontik hati kita, maka dapat kita lebih galak, ya, hadir ke masjid. Sebab di setiap minggu disuruh pada kita ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jadi kita hari-hari setiap minggu dengar, kita mendengar apa maksud takwa ni. Kan bergerak hati kita nak bertanya kan, lalu kita pun bertanya apa maksud takwa. Kalau dulu keban takut pada Allah. Kan takut dengan azab Allah. Ya. Jadi tak ya takut-takut. Tapi bila jumpa takut Allah Ta'ala, wallahu alam kan, leko ambil sembahyang ni, tak sembahyang pun ada. Sebab tak rasa takut kan? Okay, jadi takwa itu maknanya kita tak nak sikit pun hilang nikmat dan pahala daripada Allah. Jadi bila kita faham macam tu, maka kita akan buatlah segala perkara yang boleh mendatangkan pahala daripada Allah Azza wa Jalla. Dan sembahyang Jumaat adalah tanda pengabdian, ketaatan kita kepada Allah. Kita boleh sembahyang, ya, Zuhur, tak sembahyang Jumaat kita kan? Boleh tak kita sembahyang Zuhur? Memang konolah sembahyang Zuhur. Sebab tak sembahyang Jumaat, wajib diganti dengan Zuhur. Ya? Tetapi oleh kerana Allah tu yang perintahkan kita mengabdikan diri kepada Allah, maka kita pergi juga ke masjid. Tinggalkan kerja kita, tinggalkan, ya, tempat tidur kita, tinggalkan apa yang kerumahan kita. Sebab apa? Sebab Allah perintahkan kita pada waktu tersebut, ya, kita berada di masjid ataupun tempat-tempat yang ditetapkan untuk sembahyang Jumaat. Dan kita ikut pula apa yang pada peraturan yang ditetapkan. Mana kena dengar khutbah, kita dengar khutbah. Ya, duduk dalam masjid, diam, kita diam. Kenapa diam? Sebab takut, ya, pahala Jumaat kita hilang. Jadi kita diamlah. Di situlah bukti pengabdian kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah adalah orang ataupun manusia yang benar-benar faham dirinya hamba dan hatinya tenang kerana dia ada penjaganya, yakni Allah. Kalau dia tak rasa bahawa dia ada penjaga, dia ada Allah, ada Tuhan, maka sewenang-wenang dia melakukan perkara yang sesuai dengan kehendak nafsu. Kita dapat kita ketenangan. Jadi bila kita ingat kepada Allah bersungguh-sungguh, kemudian, ya, kita tahu bahawa kita ada yang menjaga kita sepanjang masa, maka tak timbul ketakutan. Wala khaufun alaihim, ya, wala hum yahzanun. Tidak ada ketakutan dalam hati mereka. Wala hum yahzanun, dan tidak ada kesedihan, kebimbangan.
dalam diri mereka sebab adanya Allah. Jadi orang perempuan pula sampai hari Jumaat tu jangan leko lagi. Kojutkan suami, kojutkan anak, mandi doreh, pergi doreh ke masjid. Sebab apa? Pahala dia sama dengan suami ataupun anak yang pergi masjid. Kono yang pergi 4 orang, anak 3, suami seorang, yang mengarahkan pergi. Untunglah dia dapat 4. Kita pergi dapat 1, dia dapat 4. Di kelebihan Allah kurniakan pada kita untuk hari Jumaat, ya tuan-tuan, perempuan, jangan kita ambil remeh. Dia bukan sekadar kewajipan tetapi jalan Allah Azza wa Jalla untuk mengurniakan kepada kita ketenangan jiwa. Lepas ni janganlah lambik-lambik lain. Ya, datang main Jumaat, kita kembali balik kepada asal kita dulu. Bila hari Jumaat, tuan-tuan, bergogeh kita pergi ke masjid. Siap dah dengan pakaian yang bersih, wangi. Janganlah kalau boleh, janganlah pakaian yang berbau. Tapi kita sunat mandi. Disunatkan mandi pada hari lain, sunat mandi dah. Hari Jumaat sunat mandi. Bila masa sunat mandi tu? Kalau hari Jumaat ni ulama kata bermula pada subuh lagi. Tapi lebih afdal apabila hampir kepada masa untuk pergi masjid. Tapi kalau kita mandi subuh tu dah, subuh tu kita mandi dah, niat dengan minat mandi sunat Jumaat, dah dapat dah pahala tuan. Ya, pahala mandi sunat Jumaat pada hari Jumaat. Tapi afdal bila kita nak pergi ke masjid, itu yang paling afdal. Ya, kalau hari lain mandi dapat gak pahala sebab dengan niat membersihkan diri. Tetapi tidak sebagaimana kita mandi pada hari Jumaat. Okay? Jadi jangan kita ambil sambil lewat tentang kelebihan hari Jumaat, tentang kefarduan Jumaat, tapi kita ambil bersungguh-sungguh, faham dengan bersungguh-sungguh agar kita tak mensia-siakan peluang yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita pada hari Jumaat ni. Kan? Hari lain kita dapat juga, hari Jumaat kita dapat lebih insya-Allah. Inilah di antara nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Ya, jangan kita kufur dengan nikmat ini, sebaliknya kita ambil bersungguh-sungguh nikmat Allah Azza wa Jalla hari Jumaat yang Allah kurniakan kepada kita sebelum kita terlambat, sebelum datangnya hari kiamat, sebelum nyawa kita sampai ke ghargharah. InsyaAllah mudah-mudahan ya, dengan sedikit pemahaman kita tapi bersungguh-sungguh usaha kita, Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita syurga di akhirat kelak dan kebebasan daripada azab fitnah kubur, kebebasan daripada fitnah mahsyar, kebebasan daripada fitnah mizan, kebebasan daripada fitnah sirat, ya. Dan kita dimudahkan syurga kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mudah insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma nasiratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Husna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna salihin wasyakirin wal mukhlasin wal mustaghfirin wal dzakirin wal zahidin waj'alna minan najihin wal faizin fid dunya wal akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami memohon kepadamu ya Allah dengan keberkatan majlis ilmu ini, dengan keberkatan rumahmu, dengan keberkatan waktu-waktu yang kau kurniakan kepada kami, maka kau ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa pasangan kami, dosa-dosa anak-anak kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa rakan-rakan jiran-jiran kami, dosa-dosa muslimin dan muslimat seluruhnya ya Allah. Ya Allah, kau kurniakanlah pertolongan kepada saudara-saudara kami di Gaza, dan kau jauhilah mereka daripada bahaya dan dengki golongan Zionis ya Allah. Ya Allah, Engkau lah yang mengetahui apa yang kami zahirkan pada diri kami dan sembunyikan dalam hati-hati kami ya Allah. Maka terimalah segala kelemahan-kelemahan kami ya Allah.
ampunkanlah dosa-dosa kami, tunaikanlah hajat-hajat kami, dan peliharalah kami daripada segala kemungkaran, kemaksiatan, dan fitnah dunia dan juga akhirat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya berterima kasih kepada kami yang hadir pada malam ini mengucapkan dua terima kasih kepada Ustaz Haji Bapak Ibrahim dan Siti Doa dan organisasi. Allah mudah-mudahan ilmu berbagai kegiatan Haji Bapak. Jadi teman-teman kalau besok kuliah nanti dituliskan dengan Al-Fadhil Ustaz Haji Amin dan Harun Tahmid dari kita pada Jadi insyaAllah pagi